Di saat semasa kita sedang mengamalkannya tu, proses mengamalkannya tu, macam-macam bisikan yang pasti akan kita rasai. Contoh, berapa lama lagi nak tunggu kesannya. Kita rasa kita diuji dengan pelbagai-pelbagai rasa hati kita, rasa perasaan, gangguan perasaan. Contoh, bilakah amalan-amalan kita ni nak memberi kesan, ataupun yang lebih dahsyat, kita akan rasa timbul riak, timbul rasa amal ibadat kita ni amal ibadat yang telah orang kata telah menjadikan kita lebih makam naik lah kononnya kan. Sebab kita akan nampak orang-orang lain ni tak kena ni, tak kena ni, tak kena. Itu sebenarnya adalah jarum-jarum halus iblis syaitan, yang mana cara mereka untuk membuatkan kita punya nawaitu, kita asal untuk lillahi ta'ala, sebagai pengharapan kepada Allah untuk jadikan dinding benteng, maka hancur berkecai. Ingat, sebab itulah kadang-kadang amalan yang kita lakukan tu tidak memberi kesan ataupun tidak mendatangkan warid, iaitu rasa keseronokan, rasa zuk nikmat setiap amalan yang kita lakukan.